Ya, betul. Ya, betul. Saya tegur dia betul-betul. Dia menting. Dia nak owner yang kedai tegur. Okey, so owner dah tegur. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Rakaman ini memaparkan satu pertelingkahan tegang di sebuah kedai mamak apabila seorang individu warga asing dilihat meminum arak secara terbuka di premis tersebut. Situasi mula panas apabila perakam menegur tindakan itu. Memandangkan kedai mamak lazimnya menjadi tempat makan pelanggan Muslim dan dikaitkan dengan status halal. Dalam perbualan, perakam menegaskan bahawa tindakannya adalah atas tanggungjawab sebagai seorang Muslim yang tidak selesa melihat arak dibawa masuk ke dalam premis sebegitu. Namun respon daripada individu tersebut bukan sahaja defensif, malah bertukar menjadi agresif. Dia mempersoalkan hak perakam untuk menegur dan menolak teguran dengan nada yang mencabar. Isu utama dalam kes ini adalah soal sensitiviti agama dan adab di tempat awam. Walaupun seseorang itu bukan Muslim, memahami norma dan budaya setempat adalah perkara asas apabila berada di negara orang. Membawa dan meminum arak secara terbuka di kedai makan dan sinonim dengan komuniti Muslim jelas boleh mencetuskan ketegangan. Lebih memburukkan keadaan, individu tersebut tidak menunjukkan sebarang usaha untuk meredakan situasi. Sebaliknya, dia memilih untuk meninggikan suara dan mempertikaikan teguran yang diberikan. Sikap seperti ini hanya mengerukkan lagi keadaan dan membuka ruang kepada konflik yang lebih besar. Dalam masa yang sama, kejadian ini juga menunjukkan bagaimana isu kecil boleh menjadi besar apabila kedua-dua pihak tidak mengawal emosi. Namun dari sudut tanggungjawab sosial, teguran secara baik terhadap perkara yang sensitif adalah sesuatu yang boleh difahami. Kesimpulannya, kejadian ini menjadi peringatan bahawa hormat terhadap budaya, agama dan ruang awam adalah tanggungjawab bersama. Tanpa sikap saling memahami, perkara kecil boleh menjadi punca ketegangan yang tidak perlu dalam masyarakat majmuk. Ni kedai mamak. Ni, mabuk kat sini. Dah makin kurang ajar dah. Mabuk atas sini. Ni pakai kopiah ni. Kau Muslim ke? Dan tak boleh tegur? Tak, sekarang kau tegur dia kenapa? Apa masalah kau sekarang ni? Dia family aku. Dan? Kau apa Muslim? Tak, kau Islam. Kau Muslim aku Islam? Islam. Apa masalah dai-nya? Bodoh. Apa inai? Fuck you. Apa fuck you? Apa fuck you kau ni? Rambut kau dai. Apa fuck you? Pergi belajar Eh, pasal apa Islam fuck you? dulu. Kau ni Islam, kau jangan nak sembang dengan aku kalau kau bukan Islam. Aku bukan Islam. Kau Islam ke kau bukan Islam? Kalau kau bukan Islam, kau jangan nak tegur aku pasal agama aku. Kau jangan nak main isu 3R kat sini. Aku cabar kau, jangan main isu 3R kat sini. Kau yang datang. Aku datang tegur kau minum arak dekat kedai mamak. Kau faham tak? Order Kedai mamak kau. Jauh. Ni kedai mamak kau tahu tak? Order kedai tak tegur. Aku kat sini, ni sebagai ni tanggungjawab aku. Ini kedai kau. Bukan kedai aku tanggungjawab aku. Lepas tu, Habis tu kau nak buat apa? tak ada buat apa lah, aku tegur kau. Dan kau tahu gimana ni kau nak gerak juga. Ha? Kau nak buat apa? Aku tak buat apa-apa. Kedai bapak kau. Bukan kedai bapak aku. Kedai. Bukan kan? Bukan kedai bapak aku. Kenapa? Kau jangan nak main bapak aku kenapa pula? Kedai bapak kau. Bukan kedai bapak aku. Nah, beri udah kan kena. Kau minum kat sini ni kedai mamak. Yalah kedai bapak. Orang Muslim makan kat sini kau nak kedai apa? Jadi kau bar kat sini. Pun kat sini. Ha? Aku sembunyi. Apa sembunyinya? Tim kau kat tengah ni tau. Tak, sekarang kau kenapa? Apa masalah? Aku tegur kau. Nak minum tempat lain. Owner kedai pun tak pernah tegur Itu aku lah. owner kedai. Pergi cerita dengan owner kedai. Owner kedai nak tanggung dosa-dosa dia. Aku tegur kau. Tanggungjawab aku dah lepas. Aku tanggungjawab aku dah lepas. Mama kadang nama aku tadi kata. Okey, Ha. ya. Sekarang owner kedai dengan aku. Okey, Sekarang dah. aku masalah kau. Dah, settle. Tak apa, silakan. Okey, dah settle. Apa masalah kau nak ajak aku gaduh? Aku tegur kau tak puas hati. Apa masalah kau? Owner kedai dah tegur lah. Okey, dah tegur, dah simpan cukup. That's enough. Okey, lagi? Pak kau. Kenapa aku nak makan sini? Aku nak makan kat sini. Pergi order. Aku nak makan kat sini. Ya. Jangan pegang. Jangan pegang. Aku tak pegang kau. Ya. Ya, saya ketuk. Saya Muslim, saya nampak arak dekat kedai you. Ya, betul. Ya, betul. Saya tegur dia betul-betul. Dia menting. Dia nak owner yang kedai tegur. Okey, so owner dah kedai, dia nak touch saya. Okey, brother. You touch saya. Okey. You dalam masalah saya cakap you. Sekarang bukan. Aku nak viralkan. Kalau kau tak nak minta maaf dengan aku viralkan. Okey. Kita viralkan dalam Facebook lah. Okey. Apa kau ingat? Aku tak fikir kau siapa ke apa. Kau nak touch? Nak touch? Rembat je lah. Aku nak tengok kau berani tak berani touch. Ya, saya tahu. Saya tahu. Sini nak makan, buat cara Segala noda desa kuasa buka mata Malaysia. Perlu
Jaga kekal teguh selalu